Adik, tenung apa tu? Tak ada apa lah, Bu. Teringat nama kecil je. Lah, ibu ingat apalah tadi tiba-tiba menangis pula. Dah, tolong ibu dengan kakak kat dapur tu. Abah pun dah nak balik tu. Masjid, jom. Tak payah nangis-nangis lagi. Jom. Sedapnya, Dik. Dik, jom makan. Sabar dulu. Ibu kan kat dapur lagi. Abah pun belum balik dari masjid tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah balik dah pun. Adik, kakak, bukan ada siap dulu. Bu, jom makan, Bu. Jom. Abah dah balik dah ni. Dik. Dik. Ibu apa dah lama tak ada, Dik. Siapa nak macam ni? Apa kakak cakap ni? Kita orang baru je habis solat. Kakak dah tak je sekali. Tiba-tiba datang-datang merepek macam ni. Habis tu ni siapa ni? Sudah! Aku ni dah berapa tahun tahan dengan kau tau. Apa kau cakap? Merepek. Mana ibu abang yang kau cakap tu? Mana? Orang kampung kat sini pun dah muak tau dengan kerenang kau. Sampai bila nak macam ni? Kau ingat kau seorang je ke yang rindu ibu abah? Aku pun rindu ibu abah. Kau tak faham aku, Kak. Kau tak faham apa aku rasa. Kau tak tahu apa yang aku dengar dekat kepala otak aku ni. Kepala otak aku bercakap-cakap. Aku nampak ibu apa depan mata aku. Kau tak tahu. Aku dengar suara dia orang. Tak kisahlah kau cakap apa pun. Ibu apa masih hidup bagi aku. Kau faham aku. Aku mati pun kau tak faham aku. Aku tak boleh terima ke? Tak ada apalah, Bu. Teringat zaman kecil dulu je. Selamat Hari Raya, Dik. Ni banyak ni buat salam ibu. Kalau dapat ni duit raya. Boleh? Jom makan. Apa ni anak dara? Tak bangun lagi. Matahari dah tegak ni. Cepat siap. Kita nak balik kampung ni. Adik jangan nakal-nakal tau. Adik kena pandai jaga diri. Ibu sayang adik. Walau ibu abah dah tak ada, akak ada dengan adik. Akak serasa dengan adik. Kita berdua je, Dik. Apa yang terjadi bukan salah adik. Allah lebih sayangkan ibu abah. Jangan salahkan diri adik. Sama-sama salah adik. Kalau malam tu adik tahan sendiri. Adik tahan sakit sendiri. Adik tak mengelubuh macam budak bodoh. Abah tak kisah. Adik kecil lagi. Dah semua, Dek. Adik hidup je. Akak mungkin tak faham adik. Tapi akak juga nak faham adik. Adik rindu Abah. Adik rindu ibu. Rindu ibu abang. Esok pagi-pagi kita pergi ziarah ibu abang. Adik tahu.
Abah, ampunkan adik kalau adik buat ibu dan abah terseksa dekat sana. Ampunkan semua salah silap adik. Hari raya takkan sama tanpa ibu abah. Tapi adik cuba, Bu. Adik cuba untuk terima ketentuan dan qada dan qadar Allah. Adik, kakak. Mana budak-budak ni pergi ni? Tu. Adik! Ya Allah, Dik. Kau buat apa kat sini, Dik? Satu rumah ibu cari. Ni datang kubur ni kubur siapa ni? Adik ikut kakak je. Semalam dia kata nak pergi kubur ibu abah. Tak tahu pagi ni sampai. Ya Allah. Yang kau pergi ikut kakak kau tu kenapa? Taklah ibu yang cakap dengan adik suruh layan si kakak tu. Tapi terlebih in karakter pula. Adik. Kau kalau ikutkan sangat kakak kau tu, dengan kau sekali mental tau, Dik. Ni kakak mana? Tu. Adik jangan sedih, adik. Mari sini akak lap ni. Ibu abah kenapa pergi awal sangat? Kakak rindu ibu abah. Weh, Senang. Weh, lama tak jumpa kau. Weh, aku banyak cerita nak cerita dengan kau, weh. Betul, weh. Epok-epok. Laparlah ibu abah, lapar. Okay, ready. 10, 9, 8. Tak nak. Mana duit raya? Cepat. Tabik. Dah tabik semua. Tabik. Dah cepat. Ya. Kenapa pula? Dah cepat. Ready. Kau? Aku dah cakap jangan kan? Astagfirullahaladzim.